simpan emas sekarang ni bukan untuk hari ni, perlu untuk kita perlu nanti. Orang yang paling menyesal tuan-tuan adalah yang lambat boleh simpan emas. Tapi bila mereka sedar tuan-tuan, kadang-kadang dah terlambat. Macam sekarang ni harga dah mahal. Kalau ditunggu lagi, harga lagi mahal tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang yang berkata, alah simpan 20 tahun dulu. Bukan pernah lah, tiap-tiap kali jumpa orang selalu orang cakap macam ni. Kalau lah kita boleh beli masa harga RM100 dulu kan. Tapi waktu tu dah tak ada tuan-tuan. Kita tak boleh undur masa lepas. Bila umur meningkat, baru kita rasa kan. Kos hidup makin meningkat, makin sempit, barang semua makin mahal. Jadi tuan-tuan, ada waktu kedua. Waktu anda sihat dan waktu anda ada pendapatan ni, anda masih kuat, anda boleh berubah. Tapi tuan-tuan, kalau anda tak ambil tindakan, bila musibat datang, anda hilang kerja, hilang pendapatan, barulah masa tu mungkin anda sedar. Simpan tu bukan pilihan. Kepastian dan kewajipan. Lagi-lagi simpan dalam bentuk emas fizikal. Emas tak boleh dicipta bila kita nak. Dan kita tak tahu waktu susah kita bila datang. Kalau kita mula simpan emas fizikal hari ni, kita dah mula letak satu payung pada musim hujan tahun hadapan untuk lindungi diri kita dan anak beranak kita, isi rumah kita daripada banjir ataupun hujan ribut yang akan berlaku. Kalau video ni buat anda fikir panjang, follow saya. Setiap hari saya akan bantu anda untuk bermula sebelum anda terpaksa untuk bermula.